miskin boleh buat apa saja. Tu tunggu LOD tak main lagi. Dia duk main LOI pun tak main lagi. LOI saya tak ada. Tanah hampa tanya dekat dia bila nak main tak LOD kat aku. Faham tak? Tak sampai lagi LOD tu. Duk tunggu tu kan nak ambil, nak koyak kan. Macam mana orang nak payah kerak nak bagi bunyi. Ni Nana ni LOD ke LO apa ke sama apa pun Nana tak pernah gentak dekat siapa pun. Dengar tak ni? Hampa nak bela pemimpin yang pencuri, yang penyangak, yang buat nayak pada rakyat. Hampa bela lagi pemimpin yang maki, yang hina Nabi, yang hina sahabat Nabi. Hampa nak ampukan Islam apa? Islam kan ne maci bai 50. Islam kena bela orang yang aku pun tengok hampa ni pelik betul. Duduk dalam Islam tapi hati macam mukimah betul-betul. Sudah-sudahlah. Zahid tinggal buang depa Zahid. Depa belah pun tak apa Zahid. Kita duduk perpaduan sebelah kursi tu ada kat PH. Apa nak takut tengok kelang kabut Negeri Sembilan. Hari ni baru nak susun. Mereka buat Tuanku Negeri Sembilan, Tuanku Mukrib macam bola sepak. Dia ingat apa ingat apa dia bola sepak. Apa punya berebut Exco. Hampa baru ada 7 kerusi. Hampa bagi 1 kerusi boleh lantikkan mereka tu kerajaan. Hampa rasa hampa dahsyat. Hampa belah Zahid PH ada Zahid sebelah kursi. Bantu balik. Suruh mereka belah bang. Kalau mereka nak jadi kerajaan, mereka nak tumpang, panggil mereka apa? Penumpang di Negeri Sembilan. Yang membela nasib orang-orang miskin adalah UMNO Barisan Nasional. Bangkit semula untuk menjaga orang yang di bawah. Ingat negeri. Alhamdulillah dekat Datuk Seri dia kalah tak apa, tapi hikmah hidayah kifarah nampak apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Kucak kaca habis. Kenapa? Ketamakan Perikatan Nasional dan PAS ini nak merebuti jawatan-jawatan SO. Memalukan, tak pernah jadi Tok Min. Tok Min pun tak pernah buat apa ni, perebut apa ni tu apa-apa. Orang panggil kalau bahasa Penang mukimah aram jada. Hampa gila betul kuasa. Hampa nak bukan nak jaga rakyat, hampa nak jaga perut hampa, keluarga hampa, bini hampa, anak hampa, kaki arak, minum, kaki judi. Hampa nak jaga yang tu baru betul. Kok mana mak hampa belajar lahir hampa ni, mak 9 bulan yang mengandung lahir dengan minta pada Allah anak tu ikhlas, jujur, cinta Allah lah, cinta orang-orang miskin lah. Baru hampa tahu nak haram semua pemimpin-pemimpin lah anak ni yang pemimpin ni. Sifat macam ramai dengan Mama Pulau Pinang ni. Dia ni apa nak samain kau? Banyak aku heran ke. Apa bagi tahu kat ketua hampa tu LOD aku mana? Jangan hantar LOI. Aku tak nak tanah kerajaan nak minta. Aku pun tak pernah minta tanah kerajaan. Geli dan malu. Rakyat lebih susah lagi daripada aku. Aku pun rakyat juga, tapi rakyat yang ada apa? Orang cakap apa? Ada standard ni rakyat yang membantu orang yang susah lebih daripada pemimpin. Tapi walaupun mana pun 25,000 lampas doa-doa semua yang terpilih pergi ke umrah, doa kepada orang-orang susah di Malaysia maupun Indonesia. Allah bagi rahmat pemimpin-pemimpin yang jahat semua. Allah akan bagi bala. Faham tak? Bala. Faham tak? Apa jangan rasa apa ni hebat. Apa ingat aku heran? LOD apa tanya kat Sanusi, mana dia? Aku punya mai nanti balak ni cerita tanah ni, cerita fal ni, jual tanah-tanah. Terkejut apa macam mana intelijen ni boleh dapat. Intelijen ni apa jangan main-main dengan aku. Tolong Sanusi ni siapa ni nama jual tanah kat orang ni? You tangkap Sanusi tau, you jangan tak tangkap. Sanusi ni siapa ni tanah ni balak dia pencuri jual kat orang ni. Aku dibagi maklumat, tengok ya Allah, nama ni nama siapa? Nampaknya apa aku kacang goreng ke apa ni?
Abang ingat kacang goreng ke? UMNO dengan PH wajib untuk memerintah negeri ni, bukan kezaliman parti mereka tak tahu jaga. Negeri mereka tak tahu jaga. Nampak macam mutat. Ajar penyokong-penyokong mereka sampai jadi gila. Mai dah apa dah, mai report dah apa terketak-ketak. Ni report, tengok report berapa banyak ni. Telur tak ada apa ni. Apa nak salah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan dia membantu negeri yang miskin tau, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, memberi imbuhan kepada rakyat. Dia tahu tangisan rakyat. Kukima ampau ni, pemimpin anak haram dajjal yang Allah turun ke ampau ni betul-betul bala dan kifarah. Apa yang berlaku ni ampau tahu, nak curi-curi betul-betul anak haram keturunan ampau. Sia tak kesian dekat orang miskin yang di bawah ni semua. Ampau jenis mak kelih hamput, betul nak haram paling besar sekali ampau ni lah. Kesian lah orang di bawah semua, miskin-miskin banyaklah. Negeri yang terutama 4 buah negeri, apa yang buat pemimpin bilion Datuk Seri bagi peruntukan anak haram 7 keturun, hampa ada jaga orang-orang di bawah, penyokong hampa mati-matian. Sampai rakyat negeri hampa pergi berhijrah. Kakak DAP tak pernah bertakut kat Tuhan, bertakut kat DAP. Ekonomi Islam tu siapa kata nak dipadamkan supaya jadi Israel? Tu MCA tu apa dia? Siapa pemimpin PAS yang hina sahabat Nabi? Orang Melayu beragama Islam mana? Sebab orang Melayu menggunakan bangsa dan budaya, tak gunakan Islam. Sebab tu apa diam, apa tak pernah takut pada musibat-musibat pemimpin-pemimpin anak haram dajjal-dajjal ini. Okey?